Okay, Assalamualaikum guys, welcome back to Mainan Adam channel. Dah lama saya tak bercerita tentang Plariel. So untuk episod hari ni, saya nak kongsikan setup Plariel yang saya pasang dan letak dekat ruang tamu rumah saya. So setup ni sebenarnya tak adalah makan ruang besar sangat pun. Dan cara saya setup pun tak adalah complicated. Cuma ada dua jenis loop. Satu loop dekat sebelah kiri, satu loop dekat sebelah kanan. Dan kedua-dua loop ni berketinggian sebanyak 3 layer. Dan dekat tengah-tengah dia disambung dengan satu bridge serta satu stesen angkat. Jadi untuk episod ini saya akan yang pertama sekali ceritakan apakah parts-parts yang kita gunakan untuk build satu loop ni kan. Jadi bila anda nak build dua loop macam ni nanti, anda cuma kali dua saja, so dapatlah kah jumlah berapa parts yang diperlukan. Yang kedua, saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak set up satu persatu susunan dia sampai boleh jadi macam ni. Dan yang ketiga, insya-Allah kita akan kirakan kos untuk setup mainan seperti mana yang anda tengok dekat depan anda sekarang ni. Jadi kalau anda berminat, jangan buang masa lagi, jom kita tengok sama-sama. So sekarang ni saya nak dismantle terlebih dahulu supaya saya boleh tunjukkan daripada awal macam mana cara kita nak build benda Allah ni. Anyway, kepada siapa yang dah follow Mainan Adam channel daripada awal mesti dah tahu kan, saya baru lagi dalam dunia Plariel. Dan untuk item-item yang ada dekat depan anda sekarang ni, tak adalah saya beli parts yang orang kata apa, baru fresh daripada kedai. Mostly lebih kurang 90% adalah barang-barang yang second hand yang saya dapat dari kedai second hand shop. Dan parts dia pun boleh kata jauh lagi murah lah kalau nak dibandingkan dengan kalau kita beli barang yang baru. Jadi terpulang pada anda sendiri kan. Kalau macam saya tak kisah. Sebab kalau kita beli dekat kedai second hand ni pun sometimes kita dapat barang yang cantik, sometimes kita dapat barang yang tak berapa nak cantik. Itu atas rezeki masing-masing juga lah. Dan kalau rajin hunting kan, selalu pergi jalan-jalan kan, InsyaAllah lah lama-lama nanti jumpa je barang-barang yang elok. Okay. Dan nak kata tak boleh pakai pun, basically boleh saya kata around 90% barang-barang yang dibeli tu memang boleh sangat-sangat untuk digunakan lagi, except kalau kita beli train. So kalau beli set train, sometimes dapat yang elok, sometimes dapat yang tak berapa cantik, yang tak berjalan pun ada kan, yang motor dah rosak, tayar dah rosak, gear ke apa semua kan, boleh jadi. Tapi kalau yang daripada track dia, saya memang boleh recommend sangat-sangat lah untuk beli yang second hand saja, especially kepada siapa yang baru nak bermula kan. Kos dia jadi tak tinggi, okay? Dan untuk dapatkan lagi banyak spare parts tu jauh lagi banyak lah ada. Okay, alright. So saya dah buka hampir ke semua sekali dah. Okay, sikit lagi. 1, 2, 3. Okay, 4. So saya akan mula bercerita start daripada bahagian sini. Okay, saya akan buat ni. Okay, saya akan ambil dua. Saya start daripada sini. Okay, daripada loop sini saya akan tunjukkan macam mana kita build balik sampai naik dekat atas bridge ini. Okay, so sebelum kita bermula, ada beberapa parts yang kita perlukan untuk build setup macam tadi ni. Okay, pertama sekali saya nak tunjukkan untuk bahagian elevation dia. Yang ni saya panggil satu anak tangga ataupun satu stage kan, elevation dia. Sebab dia pendek, dia tinggi dia lebih kurang 1 inci je. Okay, kita perlukan berapa pieces ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita perlukan 6 pieces. Dan lepas tu kita perlukan untuk elevation yang standard. Yang ni ketinggian dia lebih kurang 4 tau. Okay, kalau yang ni kita susun sebagai 4 level, kita akan dapat sama dengan yang satu ni, yang 1, 4 ni. Okay, so yang 4 ni lah yang nak kena pakai banyak. Okay, so yang ni tapak ni ada berapa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ada 21 kesemuanya. So banyak sikit lah tapak ni. Dan lepas tu pula, untuk kita punya railway ataupun kita punya race track, kita punya train track, yang ni kita ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ada 16. So untuk track yang curve biasa ni ada 16 pieces. Curve ni ada beberapa size Ada yang curve yang ini yang standard, ada yang lagi panjang, ada yang lagi pendek. So anda jangan tertukar. Okay, pakai yang standard ni kita perlukan sebanyak 16 pieces. Dan yang seterusnya kita perlukan lintasan lurus. Okey, 1 2 3 4 5 6 7
8. Kita perlukan 8 pieces lintasan lurus. Dan yang terakhir sekali kita perlukan yang ni special piece ni. Okey, nampak tak saya ada 4 pieces. Apa yang membezakan dia dengan curve yang ini ialah dia dah siap tersambung dengan satu tapak. Okey, bagi siapa yang tak jumpa piece ni, boleh je kalau nak buat terus pakai satu piece letak macam tu. Tapi biasanya kalau macam ni kan, dia punya curve dia tak berapa nak cantik sangat tau cara naik dia. Kalau yang dah memang dah pre-built macam ni kan, dia memang ada lentuk dia tu, memang kemas sangat. And jadi saya lagi prefer pakai yang ni instead of pakai macam ni. So basically itulah semua part-part yang kita perlukan. Jom kita sambungkan untuk jadikan look-look macam kita tengok awal video tadi. Okay, so kita dah tengok semua ya. Jom kita mula start pasang. Okay, first of all kita akan mulakan dengan straight. Kita perlukan 2 pieces straight. Pasangkan macam ni. Dan kemudian pasangkan dekat sini. Okay, bila dah pasang 2 straight ni, kita dah boleh start dengan curve yang pertama. Iaitu curve yang bertingkat ni. Okay, curve yang bertingkat kita pasang macam biasa, satu saja. Lepas tu kita akan mulakan curve yang bertingkat lagi. Tapi untuk yang second punya ni, kita akan tambahkan setapak. Okay, letak macam tu. Seterusnya kita akan pasang curve yang ada tingkat ni lagi. Tapi kali ni kita akan letak yang ada 2 tapak. Kita letakkan macam tu. Dan yang seterusnya 1, 2, 3, ini yang keempat. Yang keempat ni pula kita akan pasangkan yang ada 3 tapak. Okay, pasangkan macam tu. Dan letakkan dekat sini. Dah jadi dah separuh bulatan kita. Okay, lepas tu kita boleh mula dapatkan yang biasa punya. Okay, tapak yang biasa. Letakkan dekat sini. Kemudian sambungkan dengan satu lintasan lurus. Okay, letak macam tu. Letak macam tu. Lintasan lurus ni kalau nak susun siap-siap pun tak apa. Okay, kalau nak susun satu persatu pun tak ada masalah. Okay, lepas dah lintasan lurus, kita ambil satu curve biasa. Pasangkan dan letak. Seterusnya ambil satu curve. Pasangkan dan letak. Satu curve. Pasang. Letak. Dan kita ambil lagi satu tapak, letak kat sini. Dan kita boleh mula masuk loop yang kedua. Okey. So untuk setup yang pertama, satu loop yang pertama ni dah pun complete. Dan biasanya bila dah complete first loop ni kan, first loop ni paling penting tau, sebab dia duduk paling bawah sekali. Jadi sila pastikan yang tapak-tapak ni betul-betul lurus pada posisi dia. Sebab kalau yang bawah ni tak lurus, nanti bila start naik tingkat 2, 3, 4, nanti semua habis pakat lari. Okay, jadi kita kena pastikan tapak ni betul-betul lurus, baru boleh kita start dengan tapak layer yang kedua. Okay, untuk level yang kedua pula, kalau nak lagi senang, saya akan terus letak 1, 2, okay, terus pasang je dekat tapak. Sebab tadi kita dah ada kan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, 9, 10. Sebenarnya dia perlukan 8 pieces saja, tapi sebabkan saya tambah satu line straight dekat sini supaya dia jadi oval tau. Instead of jadi bulat, saya pilih untuk jadi oval sebab nak bagi ruang ni ngam-ngam dengan rack yang ada dekat rumah ni kan. Sebab tu saya tambahkan lintasan lurus ni. Kalau nak buat terus pusing pun tak apa. Biasanya kalau tengok dekat shopping mall ke dekat mana-mana tempat display kan, kebiasaannya dia akan buat bentuk lurus, bentuk bulat kan. Kalau yang kadang-kadang yang bentuk oval ni, bila ada space besar, bolehlah buat bentuk oval. Okey, so kita sambung saja curve ni, pasang ke 4. Okey, sambungkan pula dengan yang lurus. Okey, pastikan bila letak pieces tu memang letak dekat tengah-tengah, dekat tengah-tengah tapak ni. Dia tak boleh hujung sangat, tak boleh ke tengah sangat. Kalau tak nanti semua lari, sebab dia bersambung kan. Semua ni dia sambung, semua ni adalah satu piece bila disambungkan. Jadi kena pastikan dia betul-betul duduk kat tengah. Kalau atas tak duduk tengah, bawah pun maksudnya lari. Okey, so itu sahaja kat situ. Okey, so kita dah settle 2 layer. Dan sekarang nak completekan layer yang terakhir. Letakkan satu lintasan lurus kat sini. Okey, so tapak dia ni pun dah boleh start pasang. 1, 2, 3, 4, 5.
Okey, lepas tu kita perlukan satu curve kat sini, curve lagi yang kedua, curve yang ketiga, curve yang keempat, dan lepas tu lintasan lurus. Dan yang last kali lurus ni, daripada layer yang ketiga ni kita nak sambung terus ke bridge. Jadi kita perlukan lagi satu lurus yang terakhir dan kita sambungkan. Betulkan sikit-sikit mana part yang lari tu. Okey, pastikan betul duduk atas tapak dia cantik-cantik supaya nanti tak adalah berlaku kemalangan. Dah pun siap. Senang ke susah? Senang kan? Okay guys, so tadi kita dah pun tengok macam mana cara saya build from A to Z sampai boleh jadi satu train track yang macam ada dekat depan kita sekarang ni. Dan seperti yang dijanjikan, sekarang ni saya nak cerita berapa total cost yang dah pun saya incurred dan saya dah pun kira siap-siap dah dekat sini untuk build track macam ni. Untuk pengetahuan anda, macam saya cakap tadi, saya dah beli barang-barang ni daripada kedai second hand shop. Saya pergi dekat jalan-jalan Japan dan saya akan senaraikan yang pertama sekali ialah harga kalau kita beli dekat JJJ ataupun jalan-jalan Japan. Yang keduanya saya akan ceritakan berapa pula kos dia kalau anda nak beli barang ni baru fresh from kilang. Okay, so first of all saya nak ceritakan untuk bahagian yang satu tingkat ni dulu. Okay, satu tingkat ni kita perlukan 6 pieces. Jadi untuk satu pack ni nilai dia lebih kurang RM3 dekat JJ. Jadi kalau kita perlukan 2 pack dalam RM6. Untuk bahagian yang seterusnya, tapak ini. So tapak ni mahal sikit lah sebab kita perlukan 21 pieces tadi kalau tak salah saya kan. Let's say kalau 20 pieces, satu pack ni harga dia RM3 dapat 2 piece. Jadi kali dengan 10, harga dia jadi RM30. So benda ni saja dah RM30. So ni mahal sikit lah. Dan seterusnya kita perlukan curve yang ini. Okey, so curve macam ni biasanya dia letak dalam satu pack macam ni tau. Ada 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Ada 20 pieces dan 20 pieces ni harga dia RM10, harga standard. Kalau pandai cari kadang-kadang ada yang harga RM6 tau. Tapi kadang-kadang kalau yang harga RM6 tu check betul-betul, kadang-kadang mungkin ada bahagian yang crack ke apa semua kan. Kena tengok elok-elok. So kita ambil harga standard lah, RM10 boleh dapat 20 pieces. Kita nak pakai 16 pieces. Dan seterusnya kita perlukan lintasan lurus. So lintasan lurus dia, pack dia macam ini. Okay, kalau pack macam ni kan nampak dia campur-campur. Ada colour kelabu, ada colour yang dah faded macam ni. Harga dia murah, dalam RM6 dah boleh dapat dah. Kalau yang biasanya, kalau yang cantik, yang tersusun macam ni, yang ni biasanya nilai dia dalam RM10. Ada berapa pieces ni? 3, 6, 9, 12. Ada 15 pieces. Ni setiap satu ni dikali dengan 3. So ada 15 pieces. Kita nak pakai lurus ni dalam 8 saja. So RM10 kita cuba bahagi 2, tinggal RM5. Lagi seterusnya kita perlukan curve yang bertapak tadi macam ni. Okey, sebelum cerita pasal kos curve bertapak ni, saya nak bagi tahu kepada anda yang masih lagi baru dalam dunia pelarian, curve bertapak ni dia ada 2 jenis tau. Boleh tengok tak? Siapa nak tengok lebih detail sila tekan butang pause. Dia ada 2 jenis. Okey, berbeza. Dekat bawah ni pun ada marking. Kalau tak salah saya dia ada marking A dengan B. Dekat depan ni. Dekat depan ni pun ada marking, nampak tak dekat track tu? Ada marking A dengan ada marking B. Okey, saya guna satu ni yang design ni ialah untuk kita curve naik. Okey, yang kita buat tadi tu kita pakai design A. Untuk curve naik kita perlukan 4 pieces. Untuk curve turun kita perlukan yang design yang lagi satu ni. Curve B tu untuk turun. Okey, biasanya untuk 4 pieces ni kalau dekat JJJ rasanya tak salah mahal sikit, dalam RM6 untuk satu set. So kita perlukan tapak tu RM6. Jadi menjadikan total keseluruhan untuk buat loop 3 layer macam yang kita build tadi adalah RM57 sahaja. Murah ke tak murah guys? Dan sekarang ni saya nak bandingkan pula kalau kita buat pakai parts yang original. Biasanya kalau yang barang-barang original kan, mana-mana parts ni saya akan kali dengan 5 je. Okey, harga standard price dia lebih kurang RM5 untuk satu piece. For example lah, untuk track ni kalau kata lurus dia, sekeping harga RM5. Untuk yang ni, tapak ni, sekeping saya ambil harga RM5. Okey, untuk yang curve ni pun sekeping kita ambil harga RM5. Jadi total saya kira kan, tapak setingkat tu perlukan 6 kali dengan 5 jadi RM30. Tapak standard 21 kali dengan 5 RM105. Curve lurus tambah dengan curve dengan lurus 16 pieces tambah 8 pieces jadi 24 pieces. 24 pieces kali dengan RM5 ada berapa? RM120. Lepas tu yang curve bertapak ni pula
dalam RM20 untuk 4 pieces, menjadikan total keseluruhan dia ialah RM275 kesemuanya. Jadi bayangkan guys, kalau anda beli yang second hand, anda dapat lebih kurang berapa? Like 1/4 daripada harga sebenar. Kan kalau nak beli yang baru, harga dia dekat 300. Kalau beli yang pakai barang-barang second hand ni, harga dia lebih kurang RM60 saja. Okey, 60 kalilah dengan 2 kalau nak buat kiri kanan kan. 60 kali 2 RM120. Campurlah dengan bridge RM10, dengan train track apa tu station dia RM10. Dapatlah harga lebih-lebih kurang berapa? Dalam 100.5 macam tu saja. Memang sangat-sangat berbaloi lah pada pandangan saya. Apa pun tepuk dada, tanya hati. Saya tak boleh nak paksa kan. Ada orang suka barang baru, ada seorang boleh je main kalau nak guna barang-barang second hand macam ni. Anyway, macam saya cakap tadi, kalau nak cari barang ni boleh pergi dekat mana-mana kedai JJJ yang berhampiran dengan anda, ataupun mana-mana kedai second hand shop yang ada jual barang-barang ni. Kalau anda nak cari link Shopee pun, insya-Allah saya boleh sertakan link Shopee yang ada jual barang-barang macam ni. Dan kepada siapa yang nak saya tolong set upkan, saya tolong settingkan, atau kalau siapa yang nak beli setting yang dekat depan kita macam ni ke kan, boleh je DM saya dekat Facebook. InsyaAllah kita akan sembang lah macam mana, berapa harga, berapa cost and everything. Saya pun ada banyak lagi barang-barang pelaris. Saya rasa kalau set up semua total barang pelaris ni, saya boleh buat lebih kurang 4 atau 5 track yang macam ni guys. Saya nak clearkan sikit barang-barang, dan kepada siapa yang berminat, bolehlah DM saya nanti. Okay, so saya rasa setakat itu dulu penjelasan review saya untuk episod kali ni. Panjang juga. Kalau anda rasa video hari ni bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk tekan butang like. Kalau nak tengok lagi banyak video macam ni pada masa akan datang, silalah tekan butang subscribe. Semoga kita bertemu lagi episod-episod seterusnya. Okeylah senyuman, bagi mainan. Assalamualaikum.